lah. Sekarang boleh jadi kan. Tak nak draw, tiga orang macam mana? Kita tu cakap juga dia kata anak yang satu dua orang macam memang selalu setiap 4-5 sebelumnya saya dah senang. Kamu kena sentiasa berinfakkan amwal. Amwal itu sangat-sangat indah kan? So Mahathir Umar Khattab ya? Okay. So antara cara yang boleh dilakukan lagi adalah seperti mana sirah Nabi Yusuf dengan fiqhuna fi sarra. Allah terus katakan kat sini iaitu berinfaklah. Allah mengatakan berinfaklah dalam keadaan senang dan susah. Bila Allah tak kata perkataan amwal kat lepas tu, maksudnya infaklah apa yang kamu ada. So apa yang kita ada? Kalau kita tak ada harta, apa yang kita boleh infak? Yaqub berpaling. Dia macam turn back. Dia tidak menzahirkan reaction of anger. Dia marah, tapi dia tak menzahirkan reaction of anger. Kita boleh marah, tapi yang kita kena kontrol apa? Reaction kita. Tak discover lagi. Mungkin boleh jadi homework lah. Kan kita cari kan. Kenapa? Kerja betul. Tapi itu je lah macam paling benda yang macam paling saya boleh buat. Nanya sah. Video kan? Berbumbung angkasa. Mempunyai adik-beradik yang ramai, selaku anak sulung, dia perlu berkorban demi adik-adik yang masih kecil. Tak kala ibu mencari rezeki, mengambil alih tugas ibunya menjaga 7 adik-beradiknya yang lain. Nanti buat background lagu bersama Mama. Lagu apa? Macam sebab ya kalau cakap lah macam nak beli barang ke, dia tu saya memang ni kalau ada Krim tu. Tak tahu apa benda dia letak dalam tu. Tapi essential oil lah semua. Natural base lah. Lepas tu tak lupa tu.